Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni ada sebiji kereta Myvi lagi best. Generation tahun 2012. Nak tukar set apa panggil sistem radiator. Sistem radiator dia sini aku dah buka. Bayan dah buka ni dia punya apa pipe. Kat sini dah buka dia punya apa radiator. Ni radiator lama dia. Radiator lama dia ni dah 12 tahun dia pakai. Memang 2 hari sekali kena top up air sebab ada leaking. Sebab ada leaking kat bawah ni. Jadi kita nak tukar. Ini pipe dia. Ini pipe lama dia. Ini pipe lama dia. Memang kau karat. Memang dahsyat. Ini bahaya sebab dia owner pakai air biasa kan. Air pipe biasa untuk sistem radiator tak boleh. Kita kena pakai coolant. Tengok bila pakai air biasa, tengok karat keluar. Karat keluar melalui apa? Melalui pipe. Tengok bukan melalui pipe, daripada air pipe tu. Nanti akan melekat ni, lama-lama akan jadi karat macam ni. Nanti itu akan merosakkan sistem radiator dan akan menyebabkan head kereta korang akan rosak. Jadi kita nak tukar dengan ni lah, dengan apa? Dengan pipe barulah. Aku beli jenama Semco Sport. Aku tengok review pun memang apa? Memang banyak yang kata okey. Kita pakai brand ni. Tapi radiator tak boleh tukar lagi sebab aku dah kat dalam platform tak sampai lagi. Nanti bila dah sampai kita akan tukar lah radiator. So pipe baru. Macam kipas apa semua tu okey lagi. Okay, alright.